Saudari, Sekan Kim Siang dan rakan-rakan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah KPDN, kaji cadangan naik taraf bahagian penguasaan kepada jabatan. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengkaji cadangan untuk menaikkan taraf bahagian penguasaan kementerian itu kepada sebuah jabatan bagi mengkukuh keupayaan penguasaan dan mengkombinasikan fungsi penguasaan merentas kementerian. Menterinya Datuk Amizan Muhammad Ali, beliau berkata kerajaan melihat tiada keperluan untuk menumbuhkan unit penguasaan di sebuah kementerian. Di sebaliknya, fungsi penguasaan tertentu boleh diselaraskan dan dilaksanakan oleh bahagian penguasaan KPDN yang mempunyai kepakaran dalam bidang perdagangan dalam negeri. Jadi sampai sini saya jemput Jerry untuk mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry, dipersilakan. Okey. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kaji cadangan naik taraf bahagian penguasaan pada jabatan. Manfaatnya dari segi perancang keuangan. Sekarang dalam keadaan yang tidak menentu, fungsi penguasaan KPDN sangat penting. Okey. Pertama, kestabilan harga barangan asas. Tanpa penguasaan berkesan, berbagai barangan bersubsidi dan keperluan asas rakyat berisiko diseleweng serta dimanipulasi oleh pihak yang bertanggung jawab, termasuk minyak paket yang disolok serta tepung dan gula yang diseleweng demi keuntungan. Jabatan yang lebih kukuh makna kawalan harga lebih ketat, membantu perancang keuangan menganggarkan kos sara itu dengan lebih tepat. Baik untuk klien mereka. Perlindungan subsidi yang lebih berkesan. KPDN bergantung pada berbagai agensi keselamatan lain, terutama kawasan sepadan, dan melaksanakan risikan selepas bagian penguasaan di naik taraf. Ia memberikan operasi risikan jangka lebih bebas dan berkesan. Kesetaraan perdagangan yang lebih adil. Dengan pasukan penguasaan yang lebih besar dan berwibawa, amalan tidak adil seperti penipuan harga, pertimbangan palsu, dan penyudupan barang dapat dibendung dan lebih efektif. Kepercayaan terhadap kos sara hidup. Apabila penguasaan lebih sistematik, data kos sara hidup menjadi lebih boleh dipercaya. Perancang keuangan boleh menggunakan angka inflasi dan indeks harga pengguna yang lebih tepat untuk menasihati klien mereka. Kesan kepada pelabuhan dan masyarakat. Kesan perdagangan dalam negeri yang terkawal dan adil, mengurangi risiko persaingan yang tak sehat bagi keyakinan para pelabuhan dan usaha kecil. Setakat ini saya sharing. Semoga penguasaan KPDN berjaya. Terima kasih. Terima kasih Jerry mengulas hal ini tentang kementerian akan mengadakan aktiviti jadi sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.